Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa terdapat satu minyak semula jadi sepenuhnya yang mungkin tersembunyi di sudut rumah anda yang telah dilupakan, mempunyai kuasa untuk memulihkan tenaga anda dengan cara yang tidak pernah anda bayangkan. Satu minyak yang kebanyakan lelaki anggap hanya berguna untuk sakit sendi atau masalah pencernaan, tetapi sebenarnya menyimpan rahsia biokimia yang mampu membangkitkan kembali tenaga maskulin yang anda sangka telah hilang selama-lamanya hanya kerana peningkatan usia. Dengar sini baik-baik. Dalam lebih daripada 25 tahun pengalaman klinikal saya telah menyaksikan transformasi luar biasa pada lelaki yang menemui rahsia tersembunyi ini. Lelaki yang bukan sahaja mendapatkan semula fungsi mereka, tetapi juga identiti penuh mereka. Lelaki yang berhenti berasa tua sebelum waktunya. Tetapi sebelum kita teruskan, saya perlukan anda melakukan sesuatu yang sangat penting. Jika anda benar-benar mengambil kedi tentang kesihatan anda dan bersedia untuk mendengar kebenaran yang lebih suka diabaikan oleh industri, tulis pendapat anda di ruangan komen sekarang juga. Adakah anda percaya pada perubatan semula jadi atau adakah anda fikir hanya pil yang berkesan? Saya ingin tahu siapa yang benar-benar committed di sini. Tahukah anda bahawa menurut kajian dari Institut Penuaan Kebangsaan, lebih daripada 70% lelaki yang berumur 60 tahun ke atas mengalami kehilangan kecergasan intim secara beransur-ansur, tetapi kurang daripada 15% yang mengetahui penyelesaian semula jadi yang benar-benar berkesan. Ia adalah statistik yang menakutkan. Kebanyakannya beralih kepada pil dengan kesan sampingan yang teruk atau lebih teruk lagi, mereka pasrah dan berfikir bahawa beginilah jadinya apabila tua. Tetapi saya di sini untuk memberitahu anda bahawa itu sama sekali tidak benar. Hari ini anda akan menemui faedah tersembunyi dari penawar purba yang boleh mengaktifkan kembali peredaran darah anda dalam masa beberapa hari. Rahsia tentang pemulihan tisu secara semula jadi, bagaimana lelaki berusia 70 tahun telah mendapatkan kembali keyakinan maskulin mereka dengan hanya menggunakan minyak ini dan protokol tepat yang telah saya sempurnakan selama berdekat-dekat. Tetapi, ini amarannya. Jika anda tidak bersedia untuk meluangkan beberapa minit untuk mempelajari sesuatu yang boleh mengubah kehidupan intim anda dan menjimatkan ribuan dolar daripada rawatan masa depan, maka video ini bukan untuk anda. Ini hanya untuk lelaki yang menghargai diri mereka sendiri. Sebelum saya mendedahkan rahsia pertama kepada anda, klik butang langgan, subscribe dan tekan suka pada video ini. Jangan lakukannya untuk saya, lakukannya untuk anda supaya algoritma memahami bahawa anda sedang mencari kandungan kesihatan yang sebenar, tanpa penapisan dan berdasarkan fisiologi manusia. Lakukannya sekarang. Baiklah, mari kita mulakan. Kita akan bercakap tentang sesuatu yang mengejutkan malah rakan doktor saya, kebangkitan saluran darah yang tidur. Biar saya ceritakan tentang Roberto, seorang pesakit berusia 68 tahun yang datang ke klinik saya dalam keadaan sangat terdesak. Dia memberitahu saya, "Doktor, saya rasa seolah-olah darah tidak lagi sampai ke tempat yang sepatutnya. Rasanya seperti bahagian badan saya yang itu telah mati." Roberto tidak menyedarinya tetapi dia sedang mengalami apa yang saya panggil kematian vaskular senyap. Ini berlaku apabila salur darah di kawasan pelvis dan alat sulit benar-benar memasuki keadaan lesu akibat peredaran darah yang lemah dan gaya hidup yang tidak aktif selama bertahun-tahun. Inilah faedah tersembunyi yang mengubah segala-galanya. Minyak jata mengandungi sebatian yang dipanggil asid ricinolik. Dengar nama ini baik-baik. Asid ini bertindak sebagai pengejut vaskular semula jadi. Ia bukan sihir, ia adalah sains. Apabila anda menyapu minyak jarak dengan teknik yang betul, ia tidak hanya kekal di permukaan. Ia mempunyai keupayaan unik untuk menembusi sehingga 3 atau 4 lapisan tisu secara mendalam. Setibanya di sana, asid ricinolik mula mengembangkan bukan sahaja saluran darah besar, tetapi juga microcapillary, iaitu lebuh raya darah kecil yang sangat penting untuk fungsi maskulin. Ramai pesakit saya melaporkan apa yang saya panggil kesan kebangkitan. Selepas hanya 5 hari aplikasi yang betul, mereka mula merasakan rasa hangat, kesemutan, sensasi yang tidak pernah mereka alami selama bertahun-tahun. Roberto kembali selepas 10 hari mengikut protokol saya dan memberitahu saya sesuatu yang tidak akan saya lupakan. "Doktor, seolah-olah seseorang telah menghidupkan lampu di dalam bilik yang telah bergelap selama bertahun-tahun." Bayangkan perasaan itu. Bayangkan anda dapat menjimatkan kos emosi dan kewangan daripada rawatan invasif hanya dengan mengaktifkan semula biologi anda sendiri. Tetapi ini baru permulaan. Jika anda benar-benar mahukan hasil yang maksimum, anda perlu tahu faedah kedua, yang berkaitan secara langsung dengan sesuatu yang kebanyakan lelaki tidak tahu pun mereka memilikinya.
Pernahkah anda perasan bahawa keadaan tidak lagi terasa sama seperti dahulu? Seolah-olah ada sesuatu yang keras atau tersumbat di dalam yang tidak ada semasa anda muda? Kebanyakan lelaki tidak tahu bahawa selepas umur 60 tahun, terbentuk apa yang saya panggil sekatan dalaman yang tidak kelihatan. Ia adalah pengumpulan tisu fibrotik dan parut mikro yang benar-benar menyekat aliran dan keanjalan semula jadi. Inilah faedah tersembunyi minyak jarak yang mengejutkan komuniti perubatan. Ia mempunyai keupayaan unik untuk melembutkan dan melarutkan sekatan dalaman ini secara semula jadi sepenuhnya. Biar saya ceritakan tentang Fernando. 71 tahun. Dia datang berjumpa saya kerana dia perasan semuanya terasa lebih kaku, kurang fleksibel. Dan saya tidak bermaksud ketegangan yang sihat, tetapi kekakuan patologi, ketiadaan nyawa pada tisu. Selepas memeriksa kesnya, saya mendapati dia mempunyai pengumpulan kolagen fibrotik yang ketara. Pada asasnya, tisu parut dalaman yang telah berbentuk selama bertahun-tahun tanpa disedarinya. Inilah proses tersembunyi itu. Apabila minyak jarak disapu dengan haba yang lembut, sifat-sifatnya membolehkan ia menembusi kawasan yang mengeras ini dan memulakan proses pelembutan molekul. Asid resinolik mempunyai pertalian khusus untuk serat kolagen yang mengeras dan membantu melonggarkannya secara berangsur-angsur. Fernando mengikuti protokol khusus saya selama 6 minggu. Apabila dia kembali, dia mempunyai senyuman yang tidak saya lihat pada pertemuan pertama kami. Dia berkata kepada saya, "Doktor, ia bukan sahaja terasa lebih lembut dan fleksibel, tetapi seluruh kawasan itu terasa lebih anjal, lebih hidup." Sekarang, saya berhenti seketika di sini. Saya ingin bertanya sesuatu yang sangat serius kepada anda. Pernahkah anda mengalami kehilangan deria rasa? Perasaan bahawa badan anda sedang kebas? Tulis di ruangan komen. Ya, saya pernah merasakan kekebasan itu. Jangan malu, ini adalah ruang kesihatan dan pembelajaran. Komen anda boleh membantu orang lain melihat bahawa mereka tidak seorangan. Dan bercakap tentang tidak seorangan, jika anda belum menyertai komuniti kami, langganlah sekarang. Kita sedang membina kumpulan lelaki paling berpengetahuan yang enggan menua dengan cara yang teruk. Sertai kami. Mari kita teruskan kerana faedah tersembunyi ketiga inilah yang benar-benar memulihkan apa yang ramai percaya telah hilang selama-lamanya. Rahsia untuk berasa seperti anda berumur 30 tahun semula. Inilah kebenaran yang jarang doktor akan beritahu anda. Kehilangan deria rasa bukanlah sekadar sebahagian daripada menua. Ia adalah hasil daripada apa yang saya panggil kependaman neuron. Saraf secara harfiah mati kerana kekurangan rangsangan dan nutrisi yang mencukupi. Faedah tersembunyi ketiga minyak jarak ialah keupayaannya yang luar biasa untuk mengejutkan saraf-saraf yang sedang tidur ini. Kenali Miguel, 69 tahun. Dia mengaku sesuatu yang sangat intim kepada saya. "Doktor, badan saya berfungsi secara mekanikal, tetapi saya tidak merasakan apa-apa lagi. Seolah-olah saya terputus hubungan dengan kemaskulinan saya sendiri." Miguel sedang mengalami neuropati periferal setempat. Dalam istilah mudah, wayarnya terputus akibat peredaran darah yang teruk selama bertahun-tahun. Tetapi di sinilah terletaknya proses yang menakjubkan. Minyak jarak apabila disapu dengan betul bukan sahaja melancarkan peredaran darah, tetapi juga membekalkan nutrisi langsung ke hujung saraf melalui proses yang dipanggil penyerapan transdermal mendalam. Saraf-saraf mula mengingati bagaimana untuk berfungsi. Ia secara harfiah seperti menyambung semula wayar pada litar yang telah longgar. Miguel mengikuti protokol lanjutan saya untuk hanya 3 minggu. Apabila dia kembali, matanya bersinar dengan cara yang sama sekali berbeza. Dia berkata, "Doktor, ini luar biasa. Seolah-olah wayar telah disambung semula. Saya boleh merasakannya lagi." Adakah anda sedar apa maksudnya ini? Ia bukan hanya tentang berfungsi. Ia adalah tentang menikmati pengalaman tersebut. Ia adalah tentang kualiti hidup. Dan bahagian yang terbaik adalah dengan memulihkan kepekaan dan kesihatan tisu, anda sedang mencegah komplikasi masa depan yang boleh merugikan anda dengan kos pembedahan atau ubat-ubatan kronik. Anda melabur dalam aset anda yang paling berharga, tubuh anda. Tetapi tunggu, kerana faedah tersembunyi keempat inilah yang paling mengujakan saya. Ia menyerang masalah yang dialami oleh 90% lelaki berumur 60 tahun ke atas tetapi tidak pernah dibincangkan secara terbuka kerana malu. Saya bercakap dengan anda tentang sesuatu yang tiada doktor lain berani bincangkan secara terbuka di YouTube.
Pengecutan tisu secara senyap adalah realiti biologi. Eduardo, seorang pesakit berusia 73 tahun, akhirnya mengumpul keberanian untuk memberitahu saya. Saya tidak tahu sama ada ini hanya imajinasi saya, tetapi semuanya kelihatan lebih kecil berbanding dahulu. Adakah ini normal? Jawapannya adalah, ia biasa, tetapi ia bukanlah tidak boleh dipulihkan. Apa yang berlaku adalah dengan peningkatan usia, terdapat gabungan yang membawa maut, pengurangan aliran darah, kehilangan keanjalan tisu dan apa yang secara teknikal dipanggil atrofi akibat tidak digunakan. Tisu benar-benar mengecut apabila ia tidak mendapat pemakanan dan rangsangan yang betul. Ia seperti tumbuhan yang anda tidak siram. Ia mengering dan mengecut. Inilah faedah revolusionernya. Minyak jarak apabila diaplikasikan dengan teknik yang betul yang akan saya ajarkan kepada anda, boleh membantu mengembang semula tisu-tisu ini melalui proses yang saya panggil pemulihan tisu. Ia bukan sekadar penghidratan permukaan, ia adalah nutrisi mendalam yang mencapai lapisan paling dalam, membekalkan elemen yang diperlukan agar tisu mendapat kembali kepenuhan dan keanjalan asalnya. Eduardo mengikuti protokol saya secara disiplin selama 2 bulan. Apabila dia kembali untuk penilaiannya, dia memberitahu saya dengan senyuman lebar. Doktor, ia bukan sahaja terasa seperti dahulu, ia kelihatan seperti dahulu. Isterinya juga telah menyedarinya. Dan ini bukan soal keangguhan, tuan-tuan. Ini soal kesihatan struktur. Ini soal memelihara struktur maskulin supaya kekal utuh. Kita telah sampai kepada faedah tersembunyi yang kelima dan terakhir. Faedah yang mengikat segala-galanya dan boleh mengubah bukan sahaja tubuh anda, tetapi keseluruhan hubungan anda. Kesan psikologi. Faedah ini melangkaui aspek fizikal. Ia adalah tentang mendapatkan semula kewibawaan maskulin itu, keyakinan diri semula jadi itu, perasaan kekuatan dalaman yang mentakrifkan siapa anda sebagai seorang lelaki. Saya akan ceritakan tentang Alejandro, 66 tahun, berkahwin selama 40 tahun. Isterinya berada bersamanya di klinik dan mengatakan sesuatu yang menyayat hati. Saya mahukan suami saya kembali. Bukan sahaja secara fizikal, tetapi lelaki yang yakin dan berwibawa yang saya jatuh cinta kepadanya dahulu. Alejandro telah kehilangan lebih daripada fungsi fizikal. Dia telah kehilangan identitinya. Tetapi, apabila semua sifat fizikal, peredaran darah, kepekaan, struktur, mula kembali berkat konsistensi dengan protokol semula jadi ini, sesuatu yang ajaib berlaku pada tahap psikologi. Keyakinan kembali. Anda berjalan dengan cara yang berbeza. Anda bercakap dengan cara yang berbeza. Selepas 10 minggu, Alejandro dan isterinya kembali. Perbezaannya amat ketara. Dia berjalan tegak, bercakap dengan penuh wibawa. Dinamik antara mereka telah berubah sepenuhnya. Isterinya memberitahu saya, "Doktor, suami saya telah kembali." Seolah-olah kami telah berundur ke belakang 20 tahun. Sekarang, berikan perhatian sepenuhnya. Segala yang saya beritahu anda tidak berguna jika anda tidak tahu dengan tepat bagaimana untuk menggunakan minyak jarak untuk mendapatkan faedah tersembunyi ini. Tidak ada gunanya memiliki alat jika anda tidak mempunyai manualnya. Selama 25 tahun, saya telah menyempurnakan apa yang saya panggil protokol pemulihan maskulin dengan minyak jarak. Ini bukan kaedah asas yang anda temui di blog di internet. Ini adalah protokol klinikal lanjutan saya dan saya akan memberikannya kepada anda langkah demi langkah. Kerana saya percaya maklumat ini harus diketahui umum. Tetapi saya perlu tahu bahawa anda sudah bersedia untuk menerimanya. Sebelum saya memberikan anda langkah pertama, saya mahu anda merenung. Berapakah nilai untuk mendapatkan semula tenaga itu bagi anda? Berapakah yang sanggup anda bayar untuk berasa seperti 2 dekad yang lalu? Jawapannya ialah, anda tidak perlu membayar apa-apa. Anda hanya perlu memberi perhatian. Protokol ini bermula dengan penyediaan yang betul dan berhati-hati di sini. Bukan sebarang minyak boleh digunakan. 90% daripada minyak di pasaran telah ditapis dengan heksan dan bahan kimia yang akan membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Anda mesti menggunakan secara eksklusif 100% minyak jarak tulin, ditekan sejuk dan organik. Jika ia berada dalam botol plastik lut sinar yang murah, buangnya. Anda memerlukan grade farmaseutical atau kosmetik bermutu tinggi, sebaik-baiknya di dalam botol gaca ambar. Langkah pertama,
pengaktifan terma. Jangan sesekali, saya ulangi, jangan sesekali menyapu minyak sejuk secara terus. Anda mesti memanaskannya dengan perlahan-lahan dengan menggosoknya di antara tapak tangan anda selama tepat 45 saat. Suhu hendaklah suam yang konform. Haba mengurangkan kelikatan minyak dan menyediakan pori anda untuk penyerapan segera. Langkah kedua, teknik aplikasi lanjutan. Sapukan 10 hingga 12 titis ke seluruh kawasan yang anda ingin dirawat. Tidak lebih, tidak kurang. Ini adalah dos yang tepat untuk melembapkan tisu tanpa menenggelamkannya. Dan di sinilah rahsia tekniknya. Gunakan gerakan berputaran, lembut, berterusan dan berirama selama tepat 3 minit. Dengar sini baik-baik. Saya katakan lembut. Ramai lelaki melakukan kesilapan dengan mengenakan terlalu banyak tenaga, berfikiran bahawa lebih banyak lebih baik. Kesilapan besar. Anda sedang berhadapan dengan tisu yang telah kehilangan keelastikan dengan mikrokapileri yang rapuh. Jika anda mengenakan terlalu banyak tekanan, anda boleh menyebabkan mikrotrauma yang melambatkan kemajuan anda. Apa yang kita cari ialah merangsang, bukan mencederakan. Biarkan minyak menembasi secara semula jadi. Bayangkan bagaimana asid resinolik meresap melalui lapisan dermis, mencapai saluran darah yang tidur yang kita sebutkan tadi. Ia adalah detik hubungan dengan tubuh anda sendiri. Langkah 3, pengaktifan terma mendalam. Ini adalah langkah yang diabaikan oleh 99% orang dan ia adalah sebab mengapa mereka gagal. Selepas minyak disapu, letakkan tuala suam, bukan panas. Kita tidak mahu melecur di atas kawasan yang dirawat. Biarkan tuala itu di sana selama tepat 20 minit. Mengapa kita lakukan ini? Ia bukan sekadar suka-suka. Haba membuka liam pori dan meningkatkan kebolehterlapan kulit sebanyak 300%. Tanpa haba, minyak kekal di permukaan sebagai pelembab biasa. Dengan haba, ia menjadi ejen terapeutik aktif yang bergerak ke lapisan dalaman di mana terletaknya tisu parut dan fibrosis. Ia seperti membuka pintu kebal supaya bantuan boleh masuk. Semasa 20 minit itu, berehatlah. Biarkan graviti dan haba melakukan kerjanya. Ini adalah masa terapi anda. Langkah 4, jadual sempurna. Biologi manusia bertindak balas kepada irama, bukan kepada keadaan huru-hara. Anda tidak boleh melakukan ini bila-bila anda ingat. Anda mesti sentiasa mengaplikasikan protokol ini sebelum tidur. Mengapa? Kerana semasa tidur, badan anda memasuki keadaan anabolik iaitu keadaan pembaikan. Hormon anda dikawal atur, sel anda dijana semula. Dengan menyapu minyak sejurus sebelum tidur, anda memberikan tubuh anda bahan binaan yang tepat pada masa yang betul apabila tapak binaan sedang dibuka. Kekerapan adalah kunci. 4 kali seminggu untuk 2 minggu pertama. Inilah yang saya panggil fasa pemuatan. Kemudian, anda beralih kepada 3 kali seminggu untuk penyelenggaraan. Ini adalah disiplin tulen. Jika anda tidak boleh komited untuk ini, jangan harapkan hasil yang luar biasa. Langkah 5, teknik pemerkasaan lanjutan. Gabungkan aplikasi dengan senaman pernafasan dalam. Sambil anda mengurut, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung selama 4 saat, tahan selama 4 saat dan hembus selama 4 saat. Ini mengoksigenkan darah yang anda cuba gerakkan. Ingat, darah tanpa oksigen tidak memperbaiki apa-apa. Anda memerlukan darah yang kaya, beroksigen dan berkhasiat sampai ke kawasan tersebut. Sekarang, saya berhenti sekejap di sini kerana ini sangat penting. Ramai daripada anda pasti berfikir, Doktor, ini kedengaran terlalu mudah untuk menjadi kenyataan. Bagaimana minyak dan tuala boleh melakukan apa yang tidak dapat dicapai oleh ubat-ubatan bertahun-tahun? Itulah perangkap perubatan moden kawan-kawan saya. Kita telah diajar untuk memandang rendah perkara yang mudah dan memuja perkara yang mahal serta rumit. Tetapi biologi tidak memahami harga. Ia memahami rangsangan. Saya mahu anda beritahu saya di ruangan komen. Adakah anda sanggup mencuba protokol ini selama 21 hari?
Tulis, saya terima cabaran 21 hari di bawah. Saya ingin melihat berapa ramai lelaki bertindak yang kita ada dalam komuniti ini dan berapa ramai yang hanya penonton. Komitmen awam anda adalah langkah psikologi pertama ke arah pemulihan anda. Dan jika anda telah sampai ke tahap ini dan masih belum melanggan, subscribe, anda terlepas peluang untuk menerima maklumat yang secara harfiah boleh menyelamatkan anda daripada hari tua yang merosot. Tekan butang langgan sekarang juga. Kita sedang membentuk tentera lelaki yang menolak untuk menjadi tidak kelihatan. Kawan saya yang dikasihi, selepas berkongsi faedah tersembunyi ini dan protokol yang tepat dengan anda, saya mahu anda memahami sesuatu yang asas, sesuatu yang melangkau anatomi dan biokimia. Kemaskulinan anda bukanlah sesuatu yang hilang selamanya dengan peningkatan usia, seolah-olah ia adalah kunci kereta. Tidak, kemaskulinan anda adalah satu tenaga, satu fungsi biologi yang mungkin sedang tidur, lesu atau ditindas, tetapi ia masih ada di sana menanti rangsangan yang betul untuk bangkit. Saya telah melihat lelaki berumur 70, 75, malah 80 tahun mendapatkan semula bukan sahaja fungsi mereka, tetapi keseluruhan identiti maskulin mereka menggunakan apa yang telah saya ajarkan kepada anda hari ini. Saya telah melihat bagaimana postur mereka berubah, bagaimana sinar di mata mereka berubah, bagaimana cara pasangan mereka memandang mereka berubah. Tetapi inilah realiti yang pahit dan saya akan memberitahunya kepada anda tanpa berlapik kerana saya terlalu mengemati anda untuk berbohong. Pengetahuan tanpa tindakan adalah sampah. Anda boleh mempunyai maklumat yang paling berharga di dunia. Anda boleh mengetahui semua rahsia minyak jarak. Anda boleh memahami teori peredaran mikro lebih baik daripada pelajar perubatan. Tetapi, jika malam ini anda tidak mengambil tindakan, jika anda tidak mendapatkan minyak itu, jika anda tidak meluangkan masa 20 minit itu, esok anda akan terus berada tepat di tempat anda hari ini. Atau lebih teruk lagi, sehari lebih tua dan sehari lebih merosot. Usia tua tidak memaafkan ketidakaktifan. Atrofi tidak menunggu. Setiap hari yang berlalu tanpa merangsang tisu anda adalah hari di mana kematian vaskular senyap mara 1 milimeter lagi. Saya telah melakukan bahagian saya. Saya telah mengkaji. Saya telah menguji. Saya telah menyempurnakan protokol ini selama 25 tahun dan saya telah menyerahkannya kepada anda di atas dulang perak secara percuma sepenuhnya. Saya telah mendedahkan rahsia yang ramai dalam industri saya lebih suka rahsiakan untuk menjual kepada anda pil ajaib seterusnya. Sekarang giliran anda. Terpulang kepada anda untuk memutuskan sama ada anda benar-benar menghargai kemaskulinan anda sehingga sanggup melabur 20 minit, 3 atau 4 kali seminggu untuk memulihkannya. Adakah ia terlalu banyak untuk diminta? 20 minit untuk memulihkan bahagian penting tentang siapa diri anda? Jika jawapannya tidak, maka tutup video ini dan teruskan hidup anda. Tetapi jika jawapannya ya, maka mulakan pada malam ini juga. Bukan esok, bukan hari Isnin, hari ini. Dapatkan minyak jarak yang betul, ingat ditekan sejuk, bebas heksana. Ikuti protokolnya, rasakan kehangatannya, bayangkan pemulihannya. Dan tolonglah, lakukan satu lagi perkara untuk saudara anda, untuk rakan-rakan yang mungkin menderita dalam diam sama seperti anda beberapa minit yang lalu. Kongsi video ini dengan mereka. Hantarkannya melalui WhatsApp, melalui email, apa-apa cara pun. Mari pecahkan pantang larang ini. Jangan biarkan rasa malu menyebabkan kita terus sakit dan lemah. Tekan suka pada video ini supaya YouTube memahami bahawa ini adalah maklumat yang sangat berharga dan menunjukkannya kepada lebih ramai lelaki yang sangat perlu mendengarnya. Langgan dan aktifkan pemberitahuan kerana saya ada lebih banyak rahsia. Banyak lagi. Kita baru saja menyentuh permukaan tentang apa yang perubatan semula jadi dan biopengenerasian boleh lakukan untuk anda. Dalam video seterusnya, saya akan bercakap tentang satu makanan, hanya satu, yang bertindak sebagai turbo untuk protokol ini. Anda pasti tidak ingin terlepas. Ingat, kemaskulinan anda adalah hak berterdiri anda. Jangan biarkan sesiapa, tidak kira Asia, mahupun doktor yang pesimis, mahupun masyarakat meyakinkan anda sebaliknya. Jumpa anda dalam video seterusnya, di mana kita akan meneruskan perjalanan pemulihan maskulin ini. Saya di sini untuk membantu anda mendapatkan semula versi terbaik diri anda. Jumpa lagi. Yang mengikat semua perkara di atas, yang mempunyai kuasa untuk mengubah bukan sahaja tubuh anda, tetapi fikiran anda, dan yang paling penting, hubungan pasangan anda.
Saya sedang bercakap tentang kesan psikologi pemulihan. Faedah tersembunyi terakhir ini melangkaui perkara fizikal semata-mata. Ia adalah tentang mendapatkan semula sesuatu yang tidak boleh diukur dengan pita pengukur mahupun dilihat dengan mikroskop. Kehadiran maskulin anda. Keyakinan diri semula jadi itu, perasaan kekuatan dalaman dan penguasaan yang mentakrifkan siapa anda sebagai seorang lelaki dan yang, malangnya, terakis dengan setiap kegagalan dalam hubungan intim. Biar saya ceritakan kes Alejandro, seorang lelaki berusia 66 tahun, berkahwin selama 4 dekad. Apabila dia datang ke klinik saya, dia tidak datang keseorangan. Isterinya berada di sana, duduk di sebelahnya dengan pandangan yang bercampur antara kesedihan dan harapan. Dia memberitahu saya sesuatu yang terpahat di jiwa saya dan yang telah saya dengar beratus-ratus kali dalam versi yang berbeza. Saya mahukan suami saya kembali. Saya bukan sekadar maksudkan fizikalnya. Saya mahukan lelaki yang yakin, lelaki yang berjalan dengan kepala yang tegak, lelaki yang saya jatuh cinta kepadanya 40 tahun lalu. Alejandro telah kehilangan lebih daripada fungsi biologi. Dia telah kehilangan identitinya. Dia berasa kurang sifat kelelakiannya. Dia berasa tidak kelihatan di dalam rumahnya sendiri. Dan itu, kawan-kawan saya, lebih menyakitkan daripada sebarang penyakit fizikal. Di sinilah bermulanya faedah paling hebat minyak jarak dan protokol ini. Apabila semua sifat fizikal mula kembali, apabila anda merasakan kehangatan peredaran darah, apabila deria rasa bangkit, apabila struktur dipulihkan, sesuatu yang magik berlaku di dalam otak anda. Tahap dopamin dan testosteron stabil bukan kerana pil, tetapi melalui keyakinan yang diperbaharui. Keyakinan diri kembali secara semula jadi, dan ia bukan sekadar anda berasa lebih baik. Anda berjalan dengan cara yang berbeza. Nada suara anda berubah. Ia menjadi lebih dalam, lebih teratur. Anda menatap mata orang lain dengan yakin. Anda berinteraksi dengan pasangan anda dari posisi kepenuhan, bukan kekurangan. Alejandro telah mengikuti protokol saya selama 10 minggu. Apabila mereka melangkah semula ke pejabat saya hampir tidak mengenali mereka. Bukan kerana penampilan fizikal mereka, tetapi kerana tenaga mereka. Mereka berpegangan tangan. Dia membukakan pintu untuk isterinya dengan kesopanan yang seolah-olah telah dilupakannya. Isterinya memandang saya dan dengan air mata yang bergelinang memberitahu saya, "Doktor, suami saya telah kembali. Seolah-olah kami berundur ke belakang 20 tahun. Percikan itu telah kembali." Itulah matlamat sebenar perubatan. Bukan sahaja mengubati badan, tetapi menyembuhkan kehidupan. Sekarang, berikan perhatian mutlak. Matikan televisyen, berhenti melakukan apa sahaja yang anda sedang lakukan. Kita telah sampai ke saat genting. Semua yang saya beritahu anda, saluran darah, naraf, kolagen, psikologi sama sekali tidak berguna jika anda tidak tahu menggunakan minyak itu dengan betul. Pengetahuan tanpa pelaksanaan hanyalah hiburan dan saya bukan di sini untuk menghiburkan anda. Saya di sini untuk mengubah kehidupan anda. Selama 25 tahun, saya telah menyempurnakan apa yang saya panggil protokol pemulihan maskulin dengan minyak jarak. Ini bukan kaedah asas yang anda temui dalam blog kecantikan. Ini adalah protokol klinikal terakhir saya direka untuk memaksimumkan penyerapan dan penjanaan sel dalam lelaki berumur 60 tahun ke atas. Keluarkan kertas dan pensel, atau lebih baik simpan video ini kerana anda perlu merujuk langkah-langkah ini sehinggalah anda menghafalnya. Langkah pertama, pemilihan dan penyediaan kritikal. Jangan pergi ke pasaraya dan beli minyak pertama yang anda lihat. Kesilapan maut. Kebanyakan minyak komersial diproses dengan heksana, pelarut kimia yang berasal daripada petroleum. Jika anda meletakkannya di kawasan paling intim anda meracuni diri sendiri, bukan menyembuhkan. Anda mesti mendapatkan 100% minyak jarak tulen ditekan sejuk dan organik. Sebaik-baiknya di dalam botol kaca ambar gelap untuk melindungi sifatnya. Sebaik sahaja anda memilikinya, tiba masanya untuk penyediaan terma. Jangan sesekali menyapu minyak sejuk. Kejutan terma akan mengecutkan saluran darah, iaitu perkara yang berlawanan dengan apa yang kita mahukan. Tuangkan sedikit ke tapak tangan anda dan gosok perlahan-lahan selama 45 saat. Rasakan bagaimana ia memanas dengan tenaga anda sendiri.
Suhunya hendaklah suam, menyenangkan dan selesa. Langkah 2. Teknik aplikasi lanjutan. Sapukan 10 hingga 12 titis pada seluruh kawasan. Anda tidak perlu mandi dalam minyak, anda hanya perlukan jumlah yang tepat supaya kulit boleh bernafas. Sekarang, rahsianya terletak pada pergerakan. Gunakan gerakan membulat, perlahan dan terancang. Lakukannya selama tepat 3 minit. Jangan gopoh. Tekanan hendaklah ringan. Bayangkan anda sedang mengurut kelopak mata anda. Kita tidak mahu menggosok dengan kuat. Kita mahu merangsang saliran limfa dan peredaran mikro permukaan. Biarkan minyak menembusi secara semula jadi. Bayangkan, sambil anda melakukannya, bagaimana asid resinolik sedang melarutkan fibrosis dalaman itu. Fikiran anda mesti dihubungkan dengan proses tersebut. Langkah ketiga, pengaktifan terma mendalam. Di sinilah 99% lelaki gagal kerana mereka melangkau langkah ini. Selepas minyak disapu, lekatkan tuala kecil yang dilembapkan dengan air suam, bukan air mendidih, berhati-hati, di atas kawasan tersebut. Biarkan di sana selama tepat 20 minit. Mengapa? Kerana haba lembap membuka pori-pori dan mewujudkan kesan rumah hijau yang menolak minyak ke arah lapisan yang lebih dalam, di mana terletaknya saraf yang tidur dan tisu parut. Tanpa haba, minyak kekal di permukaan. Dengan haba, ia menjadi perubatan mendalam. Gunakan 20 minit tersebut untuk berehat. Jangan tengok telefon anda. Tutup mata anda. Langkah keempat, jadual penyeliharaan. Biologi menggemari rutin. Jangan buat begini. Sehari buat, 3 hari rehat. Selama 2 minggu pertama, sapukannya 4 kali seminggu, sentiasa sebelum tidur. Malam adalah waktu apabila badan anda memasuki keadaan anabolik untuk pembaikan. Selepas 2 minggu, beralih ke fasa penyeliraan 3 kali seminggu. Ia seperti pergi ke gym. Anda tidak pergi sekali dan berharap untuk mendapat otot. Konsistensi adalah kunci kejayaan. Langkah kelima, pemerkasaan pernafasan. Ini adalah sentuhan peribadi saya. Semasa 3 minit aplikasi dan 20 minit pemanasan, praktikkan pernafasan dalam. Tarik nafas melalui hidung untuk memenuhkan perut, hembuslah lahan melalui mulut. Ini mengoksigenkan darah anda. Dan ingat, darah yang beroksigen adalah darah yang menyembuhkan. Anda sedang menghantar aliran hidupan ke kawasan yang telah mati selama bertahun-tahun. Kawan-kawan saya yang dikasihi, kita telah sampai ke penghujung perjalanan pendidikan ini. Tetapi bagi anda, ini baru permulaan. Selepas berkongsi rahsia tersembunyi ini, saya mahu anda memahami sesuatu yang mendasar. Kemaskulinan anda, tenaga anda, bukanlah sesuatu yang hilang selama-lamanya ibarat objek yang dilupakan. Ia adalah umpama nyalaan api. Dan ia mungkin sekarang hanya menjadi bara kecil yang hampir tidak kelihatan di bawah asi usia dan pengabaian. Tetapi ia masih di sana. Anda tidak dapat membiarkan usia anda menjadi alasan untuk berketul jiwa. Saya telah melihat bara itu menjadi api yang memara pada lelaki berusia 70, 75 dan 80 tahun. Mereka adalah lelaki yang memutuskan untuk tidak berputus asa. Mereka adalah lelaki yang berkata tidak kepada kepasrahan. Tetapi inilah realiti yang pahit. Pengetahuan tanpa aksi adalah sampah. Anda boleh menonton video ini 10 kali. Anda boleh menekan suka. Anda boleh berkongsinya. Tetapi jika malam ini anda tidak membuat keputusan untuk bermula, jika anda tidak mencari minyak itu, jika anda tidak meluangkan masa 20 minit itu untuk diri sendiri, esok anda akan menjadi lelaki yang sama persis seperti hari ini. Dan setahun dari sekarang, anda akan berharap anda telah bermula pada hari ini. Saya telah menyempurnakan misi saya. Saya telah mendedahkan rahsia yang industri farmaseutikal lebih suka anda tidak tahu. Kerana pesakit yang sihat bukanlah pelanggan yang menguntungkan. Saya telah berkongsi dengan anda protokol tepat yang saya charge ratusan dolar untuk diajarkan di klinik swasta saya. Sekarang, bola berada di gelanggang anda. Adakah anda cukup menghargai kemaskulinan anda untuk meluangkan masa dan penjagaan untuknya? Adakah anda menghargai diri anda sendiri? Jika jawapannya ya, saya mahu anda melakukan 3 perkara sekarang juga.
Tinggalkan komen di bawah yang berucap, "Saya committed dengan kesihatan saya." Dengan menulisnya, anda sedang memberikan arahan kepada minda bawah sedar anda. Jadikannya kenyataan. Langgan channel ini dan aktifkan loceng. Ini bukan untuk mendapatkan pengikut. Ini adalah untuk memastikan anda tidak terlepas video seterusnya di mana kita akan bercakap tentang makanan yang memusnahkan testosteron anda tanpa anda sedari. Anda perlukan maklumat tersebut. Kongsi video ini dengan rakan, anda tahu dengan tepat siapa yang memerlukannya. Jangan biarkan dia menderita dalam diam. Jadilah rakan yang baik dan sampaikan alat ini kepadanya. Ingat, kemaskulinan anda adalah hak kelahiran anda. Jangan biarkan sesiapa meyakinkan anda bahawa hari tua bermakna pengakhiran kehidupan intim anda. Itu satu penipuan. Mulakan hari ini, pulihkan tubuh anda, dapatkan semula keyakinan anda. Jumpa anda dalam video seterusnya di mana kita akan meneruskan laluan ini ke arah usia matang yang penuh, kuat dan jantan. Saya di sini untuk mengingatkan anda bahawa tidak pernah terlambat untuk menjadi versi terbaik diri anda. Jumpa lagi!